bagi saya FBX ni adalah satu platform baru dalam dunia perniagaan emas. Dia punya sistem dia beroperasi ni, saya tengok memang betul-betul tak ada yang kata loophole ke apa ke, yang dari segi orang kata tipu ke apa ke, tak ada lah. Sebabnya dia memang dia bagi kita, bila kita ibarat kita membeli emas daripada dia bagi emas dalam bentuk fizikal, bukannya online, bukannya sekadar surat ke apa ke, bukti sijil ke, bukan. Dia bagi emas kat kita. Jadi bagi emas kat kita, jadi dalam masa yang sama kita dapat mengumpul emas dari orang kata dari semasa ke semasa lah kan. Tapi yang kelebihan dia, kita tak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memiliki emas yang banyak, hanya 20% sahaja. Itu yang bagi saya agak tarik lah dengan ni. Sebab tu kawan saya datang sini, abang angkat saya, Cik Razali, dia bagi tahu saya pun orang kata excited lah kan. Terus daripada Kota Baru pun datang sini hari ni terus kan. Dia kata jangan lengah lagi. Saya pun terus datang dan saya dapat orang kata pembentangan daripada Datin Masjitah kita ni. Maknanya saya terus tertarik. Jadi saya pun terus jadi ejen lah, dan insyaAllah saya akan jadi stokis lepas ni.